Okay guys, hari ni day 2. Hari tu aku ada buat intro kenapa aku nak buat start buat e-commerce, belajar buat e-commerce. Walaupun benda ni dah orang lain dah start lama, tapi tak apalah, tak ada istilah lambat. Tak ada istilah lambat untuk apa yang kita nak buat. Okay, so semalam lepas je aku buat live TikTok, lepas tu aku ada buat live Shopee, and aku ada promote juga casing yang aku nak jual tu dekat Thread. Finally aku dapat satu order. Aku dapat satu order. So order tu datang daripada WhatsApp, tapi dia beli dekat Shopee lah sebab aku bagi link Shopee dekat dia. So dia pun beli kat Shopee, and that is my very first sale dekat Shopee. So aku dah tengok dia punya detail semua, memang confirm ada payment. So ya, aku pun tak ada prepare apa lagi. So macam printer pun tak ada. Waybill tadi aku baru beli, Waybill dia punya plastik untuk packaging, and printer ni okay, macam korang tengok ni lah printer dia. Printer ni aku dah beli dekat Shopee dah, actually dah dalam seminggu, tapi aku still tak unboxing lagi lah. So today aku akan unboxing dia punya printer ni. And hari ni adalah hari Ahad, 14 hari bulan September 2025. Hari Isnin tadi aku dah pergi check dengan drop off untuk Shopee. Isnin 15 September 2025 dia buka. Dia cakap boleh drop off esok lah. Sebab esok pun kebetulan public holiday, and on Tuesday 16 September 2025 pun public. Tapi aku pergi tanya siap-siap lah tadi dekat tempat drop off tu. Memang dia orang kata dia orang boleh scan esok and start posting esok lah. So aku harap dengan first order ni akan sampai kepada customer yang selamat lah. So jom kita unboxing. First time guys aku beli printer. Dia nama brand apa Dia tak tulis brand sini. Timosia. Okay, Timosia. So this is the printer. Look it together. Oh, okay, dia punya bubble wrap semua okay. Memang kemas. Bubble wrap. So apa ni? Oh, ni 50 pieces dia punya A6 Waybill untuk print atas parcel nanti lah. This one QR code. Okay, dia kata nota, tapi ada QR code. Scan the QR code to get more support. Driver download, app download, operation video, manual, online after sales. Dia punya QR code untuk ni kot, download apps. So jom kita tengok. Secure packaging. Rasa barang dalam macam ni memang kena secure lah, sebab order printer Kakak aku pernah offer nak bagi printer kedai dia. Kakak aku juga dia ada jual buat site online. Sebab aku nak tunggu kakak aku punya ni lambat, so aku beli aku punya sendiri lah. Kira modal lah, ini modal lah untuk kita bisnes kan. So untuk kita bisnes apa-apa pun memang kena keluar modal.
anggaplah ni sebahagian investment untuk kita mulakan. So actually aku dah ada order daripada Shopee tu, cuma aku tak tahu macam mana nak print and everything dia punya webbil. So kita akan buat sama-sama lah. Kita akan test printer ni, so everything is in good condition. Ada wire built in, dia dah video macam ni kita buat santai je lah. This is a lifetime. Kalau kita nak buat lagi sekali pun nanti akan sama macam first time lah. So whatever result output daripada video ni kita terima je lah. Okay, let me check dengan record. Okay, everything is good. Printer baru. Ya wahai Tuhanku, semoga Engkau murahkan rezeki aku, mudahkan segala urusanku untuk mencari rezeki yang halal. Amin. So ada wire ni 2 pin. So aku rasa ni supply ni untuk ke laptop sebab ada USB punya wire. This one is the main supply, 2 pin. Okay, everything is connected. Cuma nak mulakan, so aku teka aja lah. Wow, look at this. Oh, dah ada free roll kat dalam. Bau printer. Ada orang bau printer. Macam mana how to get these things out. Macam tu je sebenarnya guys. Masukkan ni ikut shape dia. So I see like kiri dengan kanan pun sama. AR 100 x 150 x 120. Macam mana nak bagi printer ni? Kiri dengan kanan dia lain sikit. So kalau mengikut bentuk ni masuk macam ni. Okay, kita off sekejap. Nanti nak scan dia punya QR atau aku nak tengok dia macam operation, macam mana dia operate. So nanti aku akan test dan tunjuk kepada korang lah.